Kenapa ni? Awak tak sihat ke? Maaflah kalau saya mengganggu awak. Saya harap saya tak minum lagi. Kenapa ni? Masa bila pula awak jadi orang baik ni? Janganlah bagi saya marah. Selamat pagi. Berita untuk hari ini. Lewat malam semalam, seekor makhluk besar telah ditemui di tepi pantai Kitagawa. Ia telah dilaporkan pada pihak berkuasa. Sekarang masih dalam siasatan. Ya, Nada. Ada apa? Ya, saya dah tahu. Baik. Mungkin Gus tak tahu lagi. Sebab... Inilah pantai di mana makhluk tersebut dijumpai. Nampaknya ahli guards iaitu pasukan keamanan dunia tiba untuk menyiasat. Kemungkinan raksasa itu dah lama terdampar di tepi pantai ni. Sebab itulah baunya pun terlalu busuk sangat sekarang ni. Alamak. Hei, busuknya. Saya tak tahan lah. Hei. Kalau awak nak tahu, kita kena kumpul sampel badannya. Saya tahulah. Kalau tahu macam ni lebih baik tak payah datang. Apa awak cakap? Tak. Kena rajin kerja. Banyak raksasa muncul sekarang ni. Kalau raksasa musnahkan rumah saya, teruklah saya. Apa dia, Guts? Saya harap mereka lakukan yang terbaik untuk orang ramai. Tolonglah cari jalan untuk mengatasinya. Setelah mesyuarat, kami memutuskan supaya badan raksasa itu dibakar serta-merta. Serta-merta? Kenapa tergesa-gesa? Saya rasa kita kena siasat dengan lebih teliti. Saya faham perasaan awak. Ia memang impian setiap orang. Saya dengar baunya sangat busuk. Ia juga akan mencemarkan laut. Iya ke? Tapi, kalau ada sesuatu yang berlaku? Baiklah. Awak nak musnahkannya di sana ke? Tak. Saya rasa lebih baik kita bawa aja ke laut. Kita tak boleh gunakan lagati. Kita gunakan guard swing. Kuasa guard swing masih tak cukup untuk membawanya. Kita perlukan bantuan alat lain. Senjata pun terpaksa dikeluarkan. Rina, awak dah siapkan operasi latihan Altahan? Ya, sudah. Ambil jet 2. Awak, Diego, ambil jet 1. Baik. Saya pun boleh angkat raksasa tu. Awak buat latihan simulasi ke? Ya, macam ni. Saya boleh angkat. Tengok ni. Jangan nak merepek lah. Terima kasih. Seramai 63 orang telah dibawa ke hospital disebabkan oleh bau busuk raksasa tersebut. 10 dari mereka tidak sedarkan diri dan dalam keadaan kritikal. Saya nak rehat sekejap lah. Encik tak boleh masuk. Tolonglah pergi. Saya wartawan. Bagilah saya masuk. Nanti saya saman awak, baru awak tahu. Saya cuma jalankan tugas saja. Teruklah awak ni. Sekarang, mulakan operasi. Baik, Tuan. Sekarang saya nak angkat. Kenapa? Tak ada apa. Kenapa ringan sangat? Hah? Nampaknya mereka tak boleh nak angkat raksasa tu. Apa?
J2 balik ke markas. Biar kami uruskan. Baik, Tuan. Saya balik. Mana dia pergi? Mana saya tahu? Tanyalah dia. Kalau dia terus ikut sini, Dia menuju ke tangki gas. Shinjo, Daigo, cuba serangan pembentukan. 1-1-2. Sediakan hit. Ubah arahnya. Shinjo okey. Daigo okey. Memang betul cakap Kapten di rumah. Macam mana? Tunggu. Tengok tu. Kami gagal. Ia serap peluru pepandu tu. Tak apa. Kita dah ubah arahnya. Bagus. Nanti aku tahu juga. Program berita khas. Seekor raksasa mencerobos Shizuoka. Kami melaporkan kemunculan raksasa. Kami telah menjemput Encik Oida ke studio. Beliau seorang pakar raksasa yang menyebabkan berlakunya bencana. Selamat datang, Tuan. Ya, terima kasih banyak. Taman kanak-kanak. Kapten, boleh kita muatkan penjana berkuasa tinggi? Saya akan tanya Dr. Kashimura. Kalau boleh, tolong sediakan perangkap aluminium. Perangkap aluminium? Betul awak nak gunakan? Okey. Oi! Bagi tahu saya apa dah jadi. Sedap pula air orange ni. Saya boleh katakan kebanyakannya disebabkan kegagalan gas. Jadi ia adalah malapetaka perbuatan manusia. Tapi mereka menyangka raksasa itu dah mati. Sebenarnya kita semua tak tahu 100% tentangnya. Sepatutnya kumpulan gas pastikan dulu sama ada raksasa itu dah mati ke ataupun belum. Ya, bukan Tokyo kan? Lega rasanya. Sebenarnya, kita tak patut memperkecilkan raksasa tu. Dia kuat. Mungkin gas akan buat sesuatu. Tuan, objek yang tercemar telah dikesan di tempat yang dilalui oleh raksasa. Awak dah buat ke apa yang saya suruh? Kejap lagi semuanya siap, Tuan. Tuan, di mana kita nak taburkan perangkap tu? Sekejap lagi, raksasa tu melepasi titik koordinat. Kita semua ke sana. Baik, Tuan. Tuan, sekarang saya akan taburkan. Bagus. Ia berada di titik koordinat. Shinjo, lancarkan sinaran. Baiklah. Bersedia. Saya mulakan. Kita akan musnahkan dengan hit. Siap sedia semua. Berdasarkan laporan yang kami terima, sekarang kumpulan gas akan melakukan serangan sekali lagi. Saya harap biarlah mereka tu berjaya. Penjana berkuasa tinggi. Tembak. Shinjo, berapa lama lagi?
Lebih kurang 1 minit lagi. Tuan, sekarang macam mana, Tuan? Tunggu dulu. Shinjo! Cepat! Pergi dari situ! Musnahkan raksasa tu. Ia akan menuju ke sini. Tahara. Tuan, berita buruk. Sel raksasa tu pulih walaupun dah meletup. Apa? Tak guna. Kenapa ia tak terbakar? Yazumi, berapa tinggi suhu yang diperlukan untuk membakarnya? Sekejap. Mungkin 1000 darjah, Tuan. Berikan yang tepat. Maafkan saya akan periksa lagi. Tapi mungkin ia betul. Tuan, tinggal 1 jam sebelum raksasa masuk ke bandar. Kita perlu musnahkannya cepat. Mari kita pergi. Ya. Hai. Tolong berunding dengan syarikat pengurusan kompleks industri. Kita akan alihkan tangki gas dengan menggunakan jet 2. Tak mungkin. Betul tu. Mungkin raksasa tu bukan benda hidup. Lebih baik kita bakar dia. Lagipun, Tuan, kita tak boleh hentikannya. Tapi, saya rasa susah nak pindahkan tangki itu. Biar saya lakukannya. Saya akan memandunya, Tuan. Cepat, mulakan. Awak pergi buat di sebelah sana. Baik. Lepas ni banyak keluar duit nak kena bayar ganti rugi ni. Yang jadi masalahnya sekarang, kenapa semua perkara berlaku sekarang ni? Dah banyak bencana disebabkan oleh raksasa berlaku pada bulan ini. Terutama di Jepun. Kita semua mesti selidik dan semua orang diminta berfikir. Apa maksud sebenarnya? Diorang ni ambil mudah je. Ini bukan masanya untuk berfikir. Nampaknya rancangan seterusnya telah dimulakan. Dan mereka mula mengalihkan tangki kompleks industri. Bagus. Hati-hati sikit ya. Shinjo, hentikan pergerakannya. Baik, saya akan gunakan petrol. Nak tuangkan gas asli cecair. Kumpulan gas memang hebat. Tuan, berita baik. Tisu raksasa tu boleh dibakar oleh suhu pembakaran gas asli cecair. Bagus. Rina, bawa ke arah raksasa. Baik. Saya akan turunkan lagi. Cukup tu. Jangan turunkan lagi, bahaya. Hati-hati. Hah? Tak guna. Dia cuba menggigit tali. Gas dalam bahaya. Macam mana ni? Tak guna. Daigo. Nina, sini. Ambil alih kawalan. Baiklah.
Kita tak boleh nak letupkannya. Saya akan pulihkan Li Thomas. Kita mesti letupkannya untuk menghentikan pergerakannya. Rina, Shinjo, pergi dari situ. Sediakan bom. Rina! Baik, Tuan. Berjaya juga akhirnya. Ultraman 3. Gambar tu. Boleh awak minum dengan saya? Saya tak tahan nak minum sebab saya tak dapat jumpa orang yang saya sayang. Awak tak nak minum ke? Saya pun rasa nak minum juga. Saya nak tanya, awak ada masalah kerja ke? Janganlah cakap pasal kerja. Saya nak minum. Saya nak pergi dulu. Bye. Terima kasih sebab temankan. Lain kali, boleh tak saya minum dengan awak lagi? Boleh. Aku rasa itu sesuatu yang mustahil. Aku nak buat laporan lah. Dalam situasi Jepun yang sentiasa diserang raksasa, satu perkara yang boleh saya katakan, kita bertuah sebab Guards ada strategi yang hebat. Kita dilindungi mereka. Saya bersyukur menjadi seorang rakyat yang biasa. Ternyata, Munakata bukan seorang yang pemabuk.
人類の流す大量の電波によって雲に住む生物クリッターが変異した。凶悪化する怪獣ガゾートがウルトラマンティガの行く手を立ち塞ぐ。次回ウルトラマンティガセカンドコンタクト、お楽しみに。